Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ini saya mau buat video haul. Yang ini saya gabung Kaison sama Ninso haul. Okay, so dalam bakul ni semua barang-barang Ninso sama Kaison. Okay, so tadi saya dah pergi dekat Wan Borneo, adalah beli barang sikit, and then saya tak ada konten sudah, jadi saya rakam je lah apa yang saya beli tadi kan. So kita tengok barang yang saya beli dekat Kaison sama Ninso. Okay, barang ni barang random je. Saya main ambil-ambil je tadi sebab saya punya mood sekarang macam mood mau membeli je barang kan. Jadi saya Jadi saya belilah barang yang saya mau. Okay, jom kita tengok barang yang kita beli. Di luar sekarang hujan, kalau macam ada bunyi bising-bising tu abaikan je lah. Okay, harap-harap suara saya jelas lah untuk bercakap. Okay, so jom kita tengok barang first saya beli. Okay, tada. So saya beli ni dekat Kaison ke Kaison kena panggil ni. So yang ni RM15.90. Yang ni stiker tau. Okay, dalam satu buku ni stiker macam ni dia bagi. So sekarang saya macam mau buat konten-konten main-main stiker gitu. Okay, diam. Okay, kita tengok dekat satu buku ni. Okay, belakang dia macam ni tau actually. Semua ni dia bagi dekat satu buku ni. So dekat buku ni dia ada bagi jenis-jenis stiker lah macam ni. Banyak. Lepas tu dia ada bagi patch lah. Patch begitu kan. Macam mana mau tunjukkan So mana was tunjuk ni. Macam tu. Banyak. Yang penting dia ada tulis patch sini lah. Semua ada berapa patch Semua ada 25 patch. Okay, lepas tu yang bahagian belakang sikit ni dia bagi macam as a background lah. Okay, dia kecil je, jadi mini macam tu. Tapi boleh lah untuk kita main-main kan. Jadi kita buat konten pun tidak terlampau panjang, tidak terlampau pendek dia punya video. So saya beli satu dekat Kaison. Okay, barang yang kedua saya beli apa ni? 1, 2, 3, 4. Okay, so yang ni apa kena panggil ni? Neck scarf. Okay, so saya beli 4 ni untuk letak dekat mini luggage. Saya ada beli mini luggage untuk idea untuk bagi hadiah hari guru nanti. So ni lah macam ni mini luggage tu. So kenapa saya beli ni? Saya nak letak di sini macam as a reband lah macam tu kan. So nampaklah macam premium sikit. Okay, so ada 4 luggage yang saya beli. So kena ada 4 reband. Ini adalah design yang pertama. Satu ni RM6.90 guys, kat Kaison. Ni design yang pertama. Cantik. Okay, ni design yang kedua. Ni design yang ketiga. Cantik kan? Okay, ni design yang terakhir. Cantik kan? Kalau bawa reband macam tu, cantik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 helai di sini. So next time saya mau buat ni lah kalau ada masa ataupun kalau sempat, saya mau buat apa ni? Saya mau buat packing hadiah hari guru nantilah, next time punya video lah. Okay, kalau saya rajin. Barang saya beli ni yang tiada-tiada guys, yang membazir punya barang. Saya ada beli blind box. Okay, yang ni vintage heart. So saya beli blind box ni, ada sinilah pilihan-pilihan dia, and then ada secret. Yang ni dalam RM15.90. Saya beli dekat Kaison. 1. Okay, lepas tu saya beli blind box design lain lagi. Saya beli yang ni, Bento Delight Mart. Bento ni dia macam ni kan, maksud dia apa ni? Makanan-makanan tu kan. So dia ada satu secret, dia ada 9 design. Termasuk satu secret ada 10 lah. Okay, so kita tengok nanti. Next saya akan buat video buka unboxing ni lah, blind box Kaison. Okay, comel kan? So yang ni harga dia dalam RM18.90 ini. Saya beli blind box lagi. Okay, so tapi yang ni dekat Ninso tau. Harga dia RM20.
Okay, ini mahal sikit lah. Tapi booster dari yang ni tadi. So ini pilihan dia. And then di sini ada 2 secret, okay. So yang ni RM20. Dia comel guys. Actually banyak lagi yang comel-comel, tapi saya tertarik yang ni lah. Okay, next barang yang saya beli. Tada, tisu basah dekat Dinso. Yang ini tisu basah baby lah. Ada 80 pieces. Okay, 80. And then ni bagus lah. Saya suka yang ada ni cover macam tu. Standby untuk di rumah juga kan. Okay, barang yang seterusnya saya beli. Tada. Okay, saya beli hanger. Yang ni RM2. RM2 berapa ni RM2.20. Okay, dia ada 4 pieces sahaja kalau yang hitam ni. So saya beli untuk letak baju-baju dekat almari lah. Sebab kita orang punya hanger dah habis. So kita orang dah kehabisan hanger. And then hanger yang kita orang pakai dekat almari semua warna hitam. Jadi saya cari hanger warna hitam lah. So saya beli 2 set. Sebab baru-baru ni ada shopping baju, jadi tiada hanger. Ini barang lah saya beli dekat Ninso. Ninso nak banyak juga. Actually dua kedai Kaison sama Ninso ni barang ni sikit-sikit je. Itulah saya kasih gabung je barang-barang ni kan. Ini adalah barang terakhir. Saya dapat hanger budak ya guys. Ini hanger budak. Berapa pieces? Ada 8 pieces. RM2 lebih. Yang ni RM2.20 ke RM2.80 RM2.20 kot. So saya beli 2 set hanger warna pink, baby pink. Okay, so 2 ni dalam 16 pieces lah. Okay, harap-harap penyangkut dia ni just nice lah, sangkut dekat saya punya handle untuk menjemur. Oh, itu je lah guys, saya punya barang dekat Kaison dengan Ninso. So saya gabungkan je lah. Sebab tiada konten, saya gabungkan je. Jadi banyak lah barang saya kan. Okay guys, so itu je lah video saya. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.